Tahukah anda, ada haiwan yang boleh membekukan badannya sendiri dan hidup semula selepas cair? Bunyi macam mustahil, tapi ini benar-benar berlaku. Haiwan ini ialah katak kayu. Pada musim sejuk yang sangat ekstrim, suhu boleh jatuh jauh di bawah sifar. Kebanyakan haiwan akan mati dalam keadaan ini. Tetapi katak ini berbeza. Apabila suhu turun, badannya mula membeku. Jantungnya berhenti. Pernafasan juga terhenti. Seolah-olah mati. Namun sebenarnya, ia masih hidup dalam keadaan khas. Badannya menghasilkan bahan seperti gula yang melindungi sel daripada kerosakan. Apabila suhu kembali panas, ais dalam badannya mula cair. Jantung kembali berdegup dan ia hidup semula seperti biasa. Bayangkan, membeku sepenuhnya, kemudian bangun semula, seolah-olah bangkit dari kematian.